Rupanya betul sangkaan aku. Xpeng S9 yang aku jumpa kat China dulu dah dilancarkan kat Malaysia. So S9 ada 3 variant, semuanya guna motor elektrik akselerator depan yang menjana 320 PS. Tapi bateri ada beza. Variant standard range guna bateri LFP boleh pergi 500 km. Variant long range pula guna bateri NMC yang besar sikit, so jarak dia jauh sikit iaitu 590 km. Tapi tak kira lah korang pilih yang mana, charge dari 10 hingga 80% ambil masa 20 minit saja. Untuk bahagian dalam pula, korang boleh tengok sendiri, simple dan kemas tapi sama je lah macam EV dari brand Cina yang lain. Features ada banyak, sunroof ada, dan untuk second row, kursi dia macam dalam kereta bang. Siap ada fungsi massage, ventilation dan macam-macam lagi lah. Bukan itu saja, peti sejuk ni pun ada. Dan kalau bosan, anak-anak boleh tengok TV yang ada dekat ceiling ni. Memang function lah kita ni kalau nak balik kampung kan. Dan kalau korang nak tahu, S9 ni dia guna air suspension. So memang selesa atas jalan. Harga dari RM270,000. So macam, minat ke tak?